Baik, okey, terima kasih. Okey, um, saya ditugaskan untuk membincangkan berkenaan akses bantuan guaman dan representasi Majlis Peguam untuk orang kurang upaya. Pada mulanya saya ingin meminta maaf ya sebab saya akan uh, dalam certain slides itu menggunakan bahasa rojak. Ada guna bahasa Inggeris juga kerana ada perkataan-perkataan yang perlu dijelaskan dalam bahasa Inggeris. Sejauh mana yang boleh saya akan menggunakan bahasa Malaysia, tetapi saya minta maaf awal-awal lah untuk kepada mereka yang mungkin rasa tersinggung kerana saya akan menggunakan bahasa rojak ya. Rojak English dan Malay. Okay. Saya pada hari ini ditugaskan untuk memberi paper ini atas lantikan saya sebagai pengerusi bersama ad hoc committee bagi orang kurang upaya oleh Majlis Peguam Malaysia. Saya juga ditanya setiap kali, okey, kalau OKU tu mempunyai apa-apa masalah, di manakah mereka boleh pergi? Uh, kalau Kalau masalah itu adalah masalah diskriminasi, memang ada dua jenis. Adakah diskriminasi itu menjadikan satu um, proses jenayah ataupun civil? Itu adalah perkara yang paling penting untuk kita mula-mula analisisa bila kita dapat satu masalah yang dibentangkan kepada kami. So sebagai peguam dan majlis peguam, uh, bagi mereka yang di uh, ditahan di bawah Akta Keseksaan ataupun pada mereka yang ditahan oleh pihak PDRM atas apa-apa tuduhan jenayah. uh, pe- Majlis Peguam dengan kerajaan telah menubuhkan satu yayasan, iaitu Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Di slide pada pagi ini saya telah memberi laman web dan screenshot Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan yang dikelolakan bersama dengan Majlis Peguam. Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ini adalah di www.ybgk.org.my dan ia memberi nasihat dan bantuan guaman yang percuma bagi kes jenayah. Ada talian bebas, itu 1800 88 9245, dan jika meneliti laman web itu, ada juga uh, information yang kami akan dan yang ada di laman web di mana seseorang OKU itu boleh pergi. Saya ingin juga menjelaskan, tiada special lane for OKU. There is no special lane. Well, OKU atau tanpa OKU, semua diberi perkhidmatan yang sama di bawah YBGK. Okay. Okay. Saya ingin menggunakan slide ini sebagai satu visual untuk menunjukkan berapakah peruntukan kerajaan daripada tahun 2011, tahun yang YBGK itu ditubuhkan. Pada mulanya, peruntukan untuk menjalankan program bantuan guaman khas ini adalah sebanyak 5 juta ringgit pada tahun 2011. Okay. Dia telah bertambah kepada 10 juta peruntukan dia baik bagi tahun 2012. Dia tergendala sebentar bagi 2013 dan 2014, dan 5 juta itu berterusan pada tahun 2015 dan 2016, dikurangkan menjadi 3 juta pada 2017, dan 2018 9 juta diperuntukkan, dan 2019 4,9 juta diperuntukkan, 2020 9,1 juta diperuntukkan, 2021 8,5 juta diperuntukkan, dan 2023 peningkatan yang mendadak mengikut apa yang diperlukan oleh masyarakat Malaysia kepada 12,439 juta. Bagi 2024, 21,5 juta diperuntukkan oleh kerajaan untuk mengendalikan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ini melibatkan perkhidmatan nasihat dan bantuan guaman bagi kes jenayah sahaja.
So oleh yang demikian mereka tidak memberikan nasihat dan bantuan guaman dalam kes-kes selain daripada kes jenayah. Mereka, uh, laman web dan mana-mana pusat-pusat YBGK itu akan memberi penjelasan yang sama. Mereka akan memberitahu bahawa mereka tidak memberikan nasihat berkenaan perkara-perkara berikut. Kes-kes civil, kes kemalangan. OKU pun mengalami kemalangan juga. Kes perceraian, kes civil, kes probate. Macam mana OKU nak tuntut hak apabila ibu bapa meninggal. Nasihat itu tidak dirangkumi. Kemungkinan kontrak penyewaan kalau ada dispute ataupun pencelahan dengan penyewa dan orang landlord, ya. Tuntutan pengguna. Ini adalah satu yang kami sering mendengar. OKU itu di scam ataupun diberi beli barang yang tidak menepati apa yang ditawarkan di laman web, okay? Dan tuntutan hutang. So perkara ini memang tidak juga di YBGK tidak cover. Kes syariah juga tidak cover. Kes pertikaian perusahaan, iaitu pembuangan kerja. Ini adalah komplain yang kami sering mendengar berkenaan OKU. Kalau orang yang tiada bukan OKU tiba-tiba mengalami kemalangan dan menjadi OKU, ada kalangan mereka akan dibuang kerja. Apakah remedi mereka? Ini tidak di-cover oleh YBGK. Ini adalah kes civil yang perlu dibawa ke mahkamah perusahaan ataupun di labor court. Okay? Dan ini perlukan khidmat peguam yang tidak cover oleh YBGK. Kes pertikaian antara individu dan urusan pindah milik hartanah. Okay? Ini adalah exception oleh YBGK. So, jika ada satu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu perhatikan sebelum merekomen YBGK, iaitu YBGK hanya memberi khidmat, nasihat dan bantuan guaman bagi kes jenayah. Dan khidmat bantuan nasihat, bantuan guaman bagi kes jenayah ini adalah percuma di bawah YBGK. Tidak perlu membuat apa-apa bayaran tanpa mengambil kira pendapatan mereka. Sebab saya rasa speaker selepas ini akan adalah daripada Jabatan Bantuan Guaman, Bahayu, bahagian hal ehwal undang-undang, dan itu adalah satu segmen yang lain. Dan bagi that department tu, mereka akan buat means test, iaitu dia ada satu ujian sama ada seseorang itu walaupun orang kurang upaya atau orang yang bukan kurang upaya layak mendapat bantuan guaman. Tapi YBGK lain. Bagi kes jenayah, dia tak mengambil kira pendapatan mereka. Kalau you pergi kepada YBGK dengan kes jenayah, dengan kes hak di hak seseorang individu di bawah Undang-Undang Malaysia bila menghadapi kes jenayah dan apa-apa yang berkaitan dengan mereka, bantuan guaman itu adalah percuma. Dan juga untuk bukan warga negara juga ia tercover, dia melingkupi bagi mereka yang di bawah 18 tahun. So the emphasis is kepada children, kanak-kanak, tak kira warga negara atau tidak bukan warga negara, dan kepada warga negara Malaysia kesemua warga negara Malaysia yang melebihi 18 tahun. Ia merangkumi tangkapan. Lepas tangkapan itu adalah remand. Okey. Apabila seseorang itu digari ataupun ditangkap oleh PDRM, ada tempoh PDRM yang diberi untuk menjalankan siasatan, sama ada report yang berdasarkan apa yang diadu oleh sesiapa itu ada tak basis ataupun adakah apa-apa keterangan yang memberi PDRM keterangan yang secukupi untuk membawa kes ini ke mahkamah. So the first step is mereka akan memberi masa untuk siasatan. Semasa siasatan itu, ada kalanya orang yang ditangkap itu, atau masa tu kita belum cakap OKT lah, tapi kita cakap tangkapan, akan di-remand. Remand itu adalah ditahan di lock up. Okay? Dan tahanan itu
perlu mendapat perintah mahkamah di hadapan magistrate. Pada masa riman itu, PDRM akan memohon tempoh riman dan perlu hadir di hadapan magistrate untuk memberi alasan kenapa seseorang itu perlu diriman dan tempoh riman yang dituntut itu. Semasa itu, kadang-kadang kalau orang kurang upaya itu susah nak survive di lock up. Kalau tak ada ubat pun susah. Kalau seseorang itu uh, mempunyai ketidakupayaan penglihatan ataupun pendengaran ataupun mental ataupun autisma, tempoh tahanan itu adalah sangat sukar. So, pada masa itu, khidmat Yayasan Bantuan Guaman boleh diperolehi untuk bagi perbicaraan riman. Pada masa itu, untuk permohonan ikat jamin bahawa seseorang itu yang telah pun ditangkap boleh datang balik ke PDRM untuk memberi statement ataupun kenyataan yang diperlukan tanpa ditahan di lock up. Itu pun boleh uh, dirujuk kepada YBGK. Dan sesekiranya seseorang itu walaupun tak kira keupayaannya ingin mengakui salah, dia ada lepas itu diberi untuk peluang mengemukakan hujahan mitigasi. Apakah itu hujahan mitigasi? Semasa berlaku salah atau um, di ada dua senario pada masa ini. Dia ada either mengaku salah ataupun disabit kesalahan selepas berbicara. Lepas itu diberi satu peluang untuk mengemukakan hujahan mitigasi kepada hakim ataupun magistrat yang mendengar kes itu. Ini adalah sebelum um, proses yang kita kata hukuman ataupun sentencing. So before the sentencing, this mitigation perlu dijalankan. Dan memang khidmat peguam pada masa itu adalah perlu kerana peguam mempunyai kebolehan dan training untuk membuat mitigasi bagi pihak seseorang yang kena tuduh. Okay. So YBGK juga memberikan khidmat itu. Okey. Okey. Tapi mereka juga mengatakan yang ini untuk kesemua ya, tangkapan, riman, ikat jamin dengan pengurangan hukuman. Itu mitigasi. Itu untuk semua. Okey, tapi kalau nak pergi kepada bicara atau rayuan, okey, masa tu ada means test, iaitu YBGK hanya akan memberi khidmat peguaman kepada warga negara Malaysia atau bukan warga negara Malaysia yang di bawah 18 tahun yang berpendapatan yang tidak melebihi 36,000 setahun. Kerana hanya mereka yang layak mempunyai YBGK bagi percuma semasa perbicaraan atau rayuan, iaitu seseorang yang pendapatan dia 3,000 sebulan ataupun kurang daripada itu. Kenapakah syarat ini dimasukkan? Syarat ini dimasukkan supaya pada seseorang warga negara ataupun bukan warga negara yang mempunyai kemampuan itu tidak mengambil kesempatan untuk menggunakan dana yang diperuntukkan, dan dana yang diperuntukkan itu adalah kepada mereka yang sepatutnya dapat khidmat itu. Kerana kalau dana yang diperuntukkan digunakan oleh seseorang yang mempunyai pendapatan itu, datuk-datuk, Tan Sri Tan Sri ke siapa-siapa ke, dan orang awam dan orang yang golongan yang terpinggir itu akan diabaikan. So ada means test. Okay. Bagi khidmat bantuan peguaman yang melibatkan perbicaraan dan rayuan, ujian kemampuan yang dijalankan itu akan menunjukkan kelayakan mereka untuk mendapat khidmat itu. Okey, kes-kes civil seperti kemalangan, perceraian, civil probate yang telah katakan tadi uh, tidak layak di YBGK. Tetapi jika anda ingin membuat aduan berkenaan sebarang kesalahan jenayah, anda dinasihatkan untuk terus menghubungi agensi penguatkuasa undang-undang seperti yang berkaitan seperti PDRM, dan pada saya juga
Suhakam kerana Suhakam mempunyai satu payung untuk mengambil semua kes di mana hak asasi walaupun sivil ataupun jenayah didapati tidak ditepati oleh sesiapa. Okay. Manakah pejabat YBJK? Mana nak pergi kalau perlu? Ada pejabat YBJK di pejabat Majlis Peguam di kesemua negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Di Sarawak saya rasa di Miri, tapi bagi uh, negeri-negeri lain adalah di ibu negeri negeri masing-masing. Memang ada pejabat Majlis Peguam dan pejabat YBJK itu juga di bawah uh, pejabat yang sama. Kontak ada di laman web YBJK dan sekiranya di approach ataupun pejabat YBJK di, di sorry pejabat YBJK di call ataupun ada sesiapa yang pergi untuk khidmat nasihat, peguam akan dilantik. Bayaran peguam akan dibayar oleh YBJK dan seseorang itu tidak perlu membayar uh, uh, untuk khidmatan peguam. Tetapi sekiranya mahkamah itu memberi hukuman untuk membayar denda, okey, itu tidak di-cover oleh YBJK, ya, itu oleh seseorang itu sendiri, walaupun mereka kurang upaya ataupun tidak. Dan sekiranya seseorang itu tidak suka atau bukan tidak suka, tidak berpuas hati dengan peguam yang dilantik, peguam itu tidak hadir ke mahkamah ke apa-apa, ada juga borang aduan uh, yang boleh dikemukakan terhadap peguam di laman web. Selain itu, jika anda memperoleh, okey, ini telah pun di-cover. Okey, selain daripada YBJK, kalau bukan jenayah, sebab okey ini uh, banyak kes yang diskriminasi seperti yang seperti yang diberitahu oleh Puan Sarah sebelum ini, banyak je hak-hak yang diperuntukkan dalam Akta OKU, tetapi hak-hak itu tidak boleh di enforce. Kalau kita nak cakap, oh, hak saya ni tidak terpinggir, saya tidak mendapat hak yang perlu tu. Okey, apakah cara untuk kami mempertahankan hak tersebut ataupun pergi mendapatkan some solution? Okey, Jabatan Bantuan Peguaman bahagian hal ehwal undang-undang ada menyediakan uh, Jabatan Bantuan Peguaman dan ini adalah untuk kes kekeluargaan sivil, syariah, tuntutan nafkah dan juga kuat kuasa nafkah, tuntutan cerai, hak penjagaan, hak sepercayaan perkahwinan dan juga muta'ah. Ini adalah bagi seseorang yang mempunyai isu berkenaan keruntuhan rumah tangga. Bagi kes sivil, kes pampasan pekerja, penamaan padi, harta pusaka kecil, tuntutan kemalangan jalan raya, pinjaman wang, sewa beli dan sewaan. Saya tidak akan berhujah panjang berkenaan ini kerana ada speaker selepas ini untuk memberi keterangan yang lebih lanjut. Tetapi ada dua kategori orang yang layak sebab tadi YBJK tu bagi 4 kategori yang sebelum tu adalah untuk semua kan, tak kira pendapatan. Tapi bukan di Jabatan Bantuan Guaman, ada means test kat sini. That means ada syarat kelayakan, iaitu seseorang itu mempunyai pendapatan yang tidak melebihi 25,000 setahun, iaitu lebih kurang 2,050 sebulan. Dan bagi mereka yang melebihi 2,050 ringgit sebulan pendapatan mereka, mereka akan dikenakan bayaran 300 ringgit bagi khidmat guaman dan juga yuran pendaftaran 2 ringgit. Yuran pendaftaran 2 ringgit itu terpakai kepada kesemua. Okay, sekarang peranan Majlis Peguam atau Bar Council. Tadi saya telah meminta maaf kerana ada yang saya perlu bertutur dalam bahasa Inggeris dan ini adalah satu slide yang saya mungkin lebih fasih jika bertutur dalam bahasa Inggeris. Ad hoc Committee Persons with Disabilities ditubuhkan dalam tahun 2024 oleh Pengerusi Majlis Peguam Encik Azri Abdul Wahab. Kami ada pengerusi bersama iaitu saya dengan Puan Mira Sementer.
Puan Mira Sementer juga terkenal dalam advokasi beliau dalam isu gender, iaitu isu uh, berkenaan hak wanita dan hak OKU, dan kami telah bekerja bersama untuk lebih kurang 7 tahun berkenaan isu ini dan diberi peluang pada tahun 2024 untuk uh, membela hak orang kurang upaya atau mewujudkan suatu environment yang mempunyai lebih awareness di bawah naungan Majlis Peguam. So, bila kami dilantik, pada masa itu, kami telah menubuhkan satu jawatan kuasa kecil dan kami telah memberikan hala tuju kami kepada Presiden, dan antara hala tuju kami adalah untuk membela hak orang kurang upaya dengan meminta dan advocate untuk pindaan dalam perlembagaan persekutuan. Kenapa kami membuat begitu? Kami membuat begitu kerana bila Puan Sarah menyatakan perkataan Akta OKU, definisi diskriminasi tidak wujud di mana-mana. Tetapi on the floor, on the ground, in Malaysia, diskriminasi terhadap OKU adalah satu yang berlaku pada setiap hari. Whether it is intentional or not intentional tu, ini adalah satu yang dialami oleh mana-mana OKU, tak kira OKU mental, physical, autisma, pembelajaran. Ini adalah satu diskriminasi yang mereka hadapi pada setiap hari. Jadi, pada kami, kalau hak OKU itu tertera dalam Perlembagaan Persekutuan, dan Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang induk ataupun the supreme law of the land. Dan jika ada tertera dalam Perlembagaan Persekutuan, mana-mana akta yang tidak menepati atau tidak menepati Perlembagaan Persekutuan itu boleh dicabar dengan bahawa mereka tidak inline. It's not okay. So I need to say this in English. If the rights of a person with disability is enshrined in the Federal Constitution, any other act that does not harmonize or is not in line with the Federal Constitution can be struck down as being unconstitutional. That means boleh challenge dan dikatakan tidak menepati hak-hak dalam Perlembagaan Persekutuan. That is the reason why kami mengambil satu stand yang memang keras lah, yang ini adalah apa yang kami akan advocate. Kami juga mengambil peranan untuk hadir di mahkamah sebagai amicus curiae atas kesemua kes diskriminasi yang akan dibawa kepada kami. So, kes Adam yang Puan Sarah telah menyatakan tadi telah difalkan dan dibicarakan sebelum komiti ini diform. Tetapi saya ingin menjelaskan, bila kes itu dibawa, peguam yang membawa kes itu, Puan Sanggit Kaudio, telah duduk bersama kami. Ada 10 peguam yang telah duduk bersama untuk finalize kes itu dan fakta-fakta kes itu sebelum dibawa ke mahkamah. Kami telah membuat ini tanpa apa-apa kos, sebab kami memang ingin kes-kes seperti itu dibawa ke mahkamah. Dan selepas itu, it is the judge that I think Asu Hakam, ada pihak lain dan juga mengambil watching brief, dan kami juga menunggu apakah keputusan Mahkamah Rayuan, kerana di Mahkamah Tinggi memang kami juga berduka cita tidak berjaya, dan hakim yang mendengar kes itu mempunyai anak kurang upaya sendiri, dan beliau ada pada satu ketika menyatakan kepada peguam, I gave up. I don't want to fight the system. You just have to fight it otherwise. That's not why we are here. We need to improve the system. And we're bringing things to court so that the system improves. Dalam Majlis Peguam juga ada satu komiti, iaitu strategic litigation. Kalau strategic litigation itu adalah satu komiti di mana kalau ada
apa-apa kes yang akan menjadi kes strategik untuk membawa perubahan kepada masyarakat Malaysia atau undang-undang di Malaysia. Mereka akan ambil kes itu dan jalankan kes itu, dan cari dana untuk berbuat demikian. Aside from YBGK, aside from bantuan guaman, ada juga komiti-komiti lain. So dalam majlis guaman itu ada banyak orang yang berkelayakan lah yang boleh come together to discuss the case dan decide sama ada case ini adalah satu case yang strategik yang patut dibawa ke mahkamah. Uh, Peranan kami juga untuk facilitate access to justice, untuk memberi peluang kepada OKU untuk mendapat access to justice. Okay? Kerana kebanyakan orang OKU tidak rasakan pergi ke mahkamah itu adalah memang sangat sukar bagi mereka. Sebab bagi mereka kadang-kadang untuk keluar rumah, untuk buat benda-benda seperti banking, seperti membeli barang pun ada barrier. So, manakala access to justice itu memang sangat sukarlah bagi mereka. Okay? Dan juga satu lagi, sebab sebelum dilantik, Puan Mira juga adalah seseorang yang telah hadir sebagai jawatan kuasa khas Special Task Force bagi pindaan Akta OKU 2008 dan membentangkan apa yang perlu untuk harmonise domestic legislation dengan UN CRPD. Speaker pertama pada hari ini telah memberi keterangan berkenaan CRPD. Amazing kan? Banyak hak-hak di sana yang Malaysia telah kata mereka ratifikasi. Tapi setakat ini, hak-hak di dalam CRPD itu banyak yang tidak terkandung dalam Akta OKU 2008. So that's our goal. Okay, so saya akan memberi contoh-contoh kes-kes yang kami telah dengar, kami telah um, we engaged with to come into the situation, and kenapa kadang-kadang kita tak boleh bawa kes itu, and kadang-kadang uh, apa yang diperlukan oleh golongan OKU untuk lebih berani. I'll use the word. They have to be brave. Okay. First case was the sports case. Ada selection process untuk Paralympics dan Special Olympics. Ada seseorang itu ayah kepada seseorang Paralympian datang cakap bahawa anak beliau terpinggir kerana syarat ditukar last minute. Pergi kepada KBS, Kementerian untuk dapatkan Kementerian Belia dan Sukan untuk dapatkan intervensi semua. Anak dia telah train sebab kalau kita kata atlet yang biasa yang bukan kurang upaya, mereka train, mereka pun mempunyai selection process. Kadang-kadang mereka pun tidak dapat mewakili negara di tahap antarabangsa. Sama seperti OKU. Tetapi I get it. I am an OKU advocate. Orang yang kurang upaya tu, effort yang dimasukkan atau apa-apa training yang dibuat tu berganda. Mereka mempunyai banyak lagi rintangan untuk buat pergi kepada training, untuk membuat untuk capai kepada venue, semua tu. So, tapi pada masa itu, bila kami meneliti kes itu, ini adalah keputusan Majlis Paralimpik Malaysia. Dan Majlis Paralimpik Malaysia itu adalah satu keputusan administratif yang di-endorse oleh KBS. Dan ini adalah bukan satu yang boleh dirayu. Kerana masa juga singkat. Masa tu tak sampai dua atau 3 minggu mereka perlu fly untuk ke uh, acara sukan antarabangsa acara Olimpik yang di mana perlu perlu saing di arena antarabangsa. So, kadang-kadang akses kepada justice ini also depends on apakah time limit yang seseorang itu ada untuk enforce their rights. Okay. Higher education case. Okay, ini adalah satu case di mana Puan Mira dengan saya berjumpa dengan seseorang itu pada 2021. Dia adalah seorang OKU yang mempunyai academic result yang sangat bagus. 9 A's. Okay. Tetapi lepas itu OKU tidak dapat menjalankan matrikulasi tapi mengambil masa untuk menjalani rehabilitasi dan apply semula lepas tahun. Pada masa itu, bila beliau pergi kepada online UPU, sistem untuk apply untuk masuk universiti pertempatan,
Bila, bila beliau membuat demikian, disebabkan beliau mempunyai kad OKU, kebanyakan kursus-kursus itu yang beliau ingin apply ataupun menjalani, berminat untuk menjalani di Institut Pengajian Tinggi telah blok kerana tidak mesra OKU. Isu telah pun pada masa itu dibentangkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Pada masa itu, beliau lepas itu di, um, diberitahu bahawa boleh, and the portal was accessible to that person and dia boleh buat. Okay, kami telah rasakan bahawa ini adalah satu isu yang kerana advokasi itu tidak akan berulang lagi, tapi berulang pada tahun 2024. Dan bila kami balik kepada Kementerian Pengajian Tinggi, kami diberitahu, oh, an exception was made for that case. Now, ini adalah peranan MBOKU yang telah gagal untuk make sure yang perkara ini tidak berlaku. Ini juga peranan kerajaan yang gagal untuk make sure that perkara ini tidak berlaku lagi. Kerana mesra OKU itu tidak boleh menjadikan seseorang yang OKU yang mempunyai kelayakan yang sama dengan mereka yang bukan OKU untuk mendapat tempat bagi kursus yang mereka ingini. Okay. Okay, kes yang tahun ini diputuskan pada 17 hari bulan Januari 2025. Kes ini adalah kes bahawa seseorang kaunselor itu, kaunselor di Kementerian Kesihatan Malaysia bernama Cheng Bao Zong. Nama singkat beliau adalah Bao. So, Bao came to us last year. He was very down. Why? Because he has been working as a counselor in Kementerian Kesihatan Malaysia in Penang, Klinik Kesihatan Sungai Bakap, dari tahun 2020 atas kontrak. So it's a contractual position. Pada tahun 2022, beliau telah 2021, beliau telah apply bila portal buka, portal SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan untuk tidak mendapat satu permanent placement, jawatan tetap. Pada masa itu, beliau telah memenuhi saringan awal dan dipanggil untuk interview tetapi tidak berjaya. Pada tahun 2022, beliau telah pun diassess dan didapati mengalami autisma yang sekian lama. Pada masa beliau diassess, beliau 28 tahun. Sudah ada ijazah sarjana muda dengan juga ijazah Masters Counselling di Universiti Tempatan. All this while he never knew he was autistic. Tapi autism level 1 yang paling mild. So, beliau telah dapatkan kad OKU. Dan bila dapat kad OKU akan terus dalam sistem dan sistem SPA. So, pada 2020, akhir 2023, ada satu iklan lagi untuk dapatkan kerja tetap. Okay, so beliau apply. Tetapi awal 2024, beliau telah dapat rejection atas portal atas dasar dan beliau tidak menepati saringan. Bila beliau hantar email untuk tanya, SPA tak reply. Tapi bila beliau membuat panggilan yang repeatedly kepada SPA, ada seseorang itu cakap, itulah dek kan pemegang kad OKU. KKM tak bagi kalau orang pemegang kad OKU. Tapi padahal ada polisi kerajaan bahawa kesemua kementerian perlu mengambil pekerja OKU at least 1%. 1% daripada pekerja mereka perlu, itu adalah matlamat lah. Dan KKM, bila kami tengok statistik, KKM tidak menepati 1% tu. In fact, it's one of the worst performing ministries. Dan pada saya, KKM itu yang perlu lebih faham apakah accommodation yang diperlukan oleh OKU dan meningkatkan pengambilan pekerja OKU dalam sistem Brial. Okay. Anyway, dia tidak berpuas hati dan telah datang kepada kami. Kami telah put together a legal team dan Majlis Peguam telah
hadir sebagai amicus curiae. Itu rakan kepada mahkamah dan memberi hujahan pada 17 Januari 2025. uh, Hakim Mahkamah Tinggi Penang, Pulau Pinang, Tuan Kwee Chiu Sun telah pun memberi keputusan bahawa Bao was discriminated. Bao telah pun didiskriminasi dan beliau mempunyai legitimate expectation di bawah Artikel 81 Perlembagaan Persekutuan bahawa beliau tidak akan didiskriminasi walaupun perkataan ketidakupayaan tidak ada di Perlembagaan Persekutuan kerana CRPD memberi that legitimate expectation. Ini adalah satu hari yang bersejarah dan saya dengan sukacita menceritakan benda ini kerana ini adalah satu kejayaan legal team working together with the Bar Council to help OKU person. Setakat ini dan tempoh telah tamat, pihak kerajaan tidak merayu keputusan ini ke Mahkamah Rayuan. So keputusan ini adalah muktamad. Okey. Ini adalah masalah-masalah OKU. Dan kenapa pada Majlis Peguam dan pihak kami hak-hak OKU ini masih terpinggir. Satu, golongan OKU ini tidak bersatu padu. Mereka juga tidak mempunyai dana untuk menjalankan advokasi atas tahap yang sangat gempak. Kebanyakan mereka mempunyai, as we call it, bread and butter issues. Issues, how do we even put food on the table? Dan ada divide di antara orang OKU yang fizikal dengan hidden. Memang ada kurang kesefahaman. Dan kad OKU masih digunakan sebagai satu tool for discrimination. Dan access to justice itu kurang. So, apakah pindaan yang kami telah cadangkan? Kami telah cadangkan pindaan ini. So, atas slide ini, saya telah menyatakan apakah perkara 82 pada masa ini dan perkataan ketidakupayaan yang dinyatakan dalam font berwarna merah adalah satu perkataan yang kami ingin kerajaan untuk memasukkan dalam perkara 82 bahawa sesiapa tidak boleh didiskriminasi terhadap warga negara Malaysia semata-mata atas alasan pada masa ini agama, ras, keturunan, tempat lahir dan jantina ada dinyatakan. Kami ingin memasukkan perkataan ketidakupayaan. Okay. Satu lagi isu yang kami juga sering terima sebagai aduan adalah isu berkenaan anak UKU masuk ke sekolah. Ada yang masuk PPKI, ada yang masuk PDK. PPKI itu di bawah Kementerian Pendidikan, PDK itu di bawah JKM dan very inconsistent. So ada yang akan ditolak keluar daripada PDK sebelum bersedia untuk PPKI. So these issues come up very regularly. Oleh itu kami juga membuat on the same basis inginkan dan bagi basis yang kes Muhammad Adam yang dinyatakan oleh Puan Sarah tadi dibawa ke mahkamah, ingin menyatakan bahawa perkataan ketidakupayaan itu perlu tertera di aturan 12.1. Okay. So ini adalah hala tuju Majlis Peguam, iaitu pindaan kepada perkara 82 dan 12.1. Kami juga ingin memwujudkan tribunal di bawah Akta OKU sebab barrier untuk dapatkan access to justice itu masih sangat tinggi dan kalau ada tribunal seperti tribunal pengguna, access to justice itu menjadi affordable dan sangat senang bagi golongan OKU. Pesuruhjaya ketidakupayaan masih tidak wujud sampai sekarang. Itu adalah satu impian yang masih belum direalisasi. Kami juga fighting very hard untuk mewujudkan Akta Kapasiti Mental, a Mental Capacity Act, untuk assess sesiapa itu yang mempunyai keupayaan mental ataupun tidak yang boleh membuat keputusan untuk sendiri ataupun tidak. Kerana kenapa kami buat begitu? Sebab OKU itu bukan bagi orang yang menjadi OKU atau dilahirkan tidak upaya, tetapi affects our aging population today.
kami mempunyai populasi yang akan menjadi warga tua, dan warga tua itu adalah populasi yang besar yang kebanyakannya ada um, isu demensia dan isu Alzheimer's yang menghadkan ketidakupayaan. Okey, so kita meningkatkan advokasi dengan mengadakan forum. Um, ini adalah satu resource, dan saya juga sebagai parting comment, saya juga ingin menyatakan bahawa bukan kes Muhammad Adam itu adalah yang kami tidak suka uh, keputusan itu, tapi ada hakim-hakim yang lain. Ada hakim-hakim yang lain yang memang akan mempertahankan hak seseorang kanak-kanak. So ada kes pada tahun 2024 yang diputuskan oleh um, Justice Haziza Kasim di Shah Alam, um, yang di mana anak tahun 2 itu yang dipukul oleh cikgu dan mendapat kecederaan. Okey. Kes itu uh, Kementerian Pendidikan dan juga cikgu itu telah pun dalam kes sivil telah pun dibawa ke mahkamah, dan keputusan itu ada ganti rugi yang perlu dibayar kepada keluarga anak yang dipukul. So similarly ada, tapi access to justice lah. Adakah OKU mampu bawa kes sebegitu ke mahkamah dan mempunyai keupayaan, kewangan dan pengetahuan untuk mana mencari uh, khidmat peguam untuk menjalankan sedemikian. Okey, ini sahaja perkongsian saya pada pagi ini, dan terima kasih.